Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kisah Alam Maya. Kita bersambung ke episod 7 yang bertajuk Yang Menyambut Dari Bawah. Kisah yang berepisod daripada kisah seram ayam hutan dari tajuk utama dalam cerita ni. Sebelum kita meneruskan bercerita tentang kisah ni, yang mana belum mendengar cerita-cerita yang lain, boleh tekan profile channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist yang disediakan. Dan kepada yang baru hadir di channel ni, terima kasih kerana klik video ni. Dan yang mana belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ini. Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata. Antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri keras macam batu malam tu. Tanah bawah kaki aku pelik. Bukan setakat lembik. Dia macam hidup. Macam bernafas. Jangan pandang bawah. Suara Pak Teh pelan tapi tegas gila. Aku terus angkat muka. Jantung aku dah macam nak pecah. Berdegup kuat tak ingat. Tapi Pak Teh, tadi aku rasa... Aku kata jangan pandang. Terus dia potong. Kali ni nada dia lain, kasar. Dan aku boleh rasa dia pun takut. Aku telan air liur. Dalam gelap hutan tu cuma lampu suluh kami je bagi cahaya. Tapi pelik, cahaya tu macam tak cukup. Gelap tu macam telan semua. Tiba-tiba, bunyi dari bawah tanah tu datang balik. Kali ni, lagi jelas, lagi dekat. Macam ada benda tengah korek dari dalam. Aku rasa kaki aku kena sentuh. Aku terus melompat ke belakang. Pak Teh, dia sentuh aku. Pak Teh terus pusing, tarik tangan aku kuat. Jangan berdiri lama satu tempat. Kami undur perlahan. Tapi setiap langkah, bunyi itu ikut sekali. Dan lepas tu, suara. Suara yang sama macam malam semalam. Serak. Dalam, macam keluar dari perut bumi. Turun. Aku terus kaku. Pak Teh tarik aku lagi kuat. Jangan dengar. Turun, temankan aku. Aku tutup telinga. Tapi tak guna. Suara tu bukan dari luar. Dia macam masuk terus dalam kepala aku. Bisik, dekat, melekat. Dia panggil kau. Pak Teh cakap perlahan. Aku pandang dia. Mata aku dah berair. Kenapa aku, Pak Teh? Kenapa aku? Pak Teh diam sekejap. Nafas dia berat. Sebab kau dah jawab. Aku terus blank. Jawab. Bila pula aku jawab, tiba-tiba aku teringat. Malam semalam. Masa aku dengar suara tu mula-mula, aku ada jawab. Perlahan je. Siapa kau? Lutut aku terus rasa lembik. Pak Teh, jangan cakap. Bila kau jawab, kau dah buka jalan untuk dia. Dunia aku rasa senyap sekejap. Bunyi hutan semua hilang. Yang tinggal cuma degup jantung aku dan bunyi dari bawah tanah. Tiba-tiba, tanah depan kami merekah. Retak perlahan. Dari celah tu keluar sesuatu. Tangan, hitam, berlumpur. Kuku panjang, kotor, macam dah lama tak kena potong. Aku terundur sampai jatuh terduduk. Pak Teh! Tangan tu cengkam tanah macam nak panjat keluar. Lepas satu tangan, satu lagi keluar. Lepas tu, kepala. Aku nak jerit tapi suara aku macam tersekat kat tekak. Muka dia. Ya Allah, bukan manusia. Atau mungkin dulu manusia. Mata kosong. Mulut sengit. Terbuka luas. Nampak gigi tak sekata. Dan yang paling seram, dia senyum. Kau datang juga. Badan aku menggigil teruk. Pak Teh, apa benda tu? Pak Teh tak jawab. Dia keluarkan kain kecil dari poket, ikat macam tangkal. Mulut dia mula baca sesuatu. Perlahan. Aku tak faham langsung. Makhluk tu merangkak keluar sepenuhnya dari tanah. Badan dia penuh lumpur. Bau dia hanyir. Macam tanah kubur baru korek. Duduk belakang aku. Pak Teh jerit. Aku terus merangkak ke belakang dia. Makhluk tu berhenti. Dia pandang Pak Teh. Lepas tu, ketawa. Bunyi dia bukan bunyi manusia. Macam suara batu bergesel. Engkau tak boleh halang. Dia dah jawab. Pak Teh genggam tangkal tu kuat. Dia budak lagi. Dia tak tahu apa-apa.
Makhluk tu senyum makin lebar. Tak tahu, tapi dia jawab. Tiba-tiba, tanah sekeliling kami mula bergerak. Bukan satu, banyak. Macam ada benda lain nak keluar sama. Aku terus panik. Pak Teh banyak lagi. Pak Teh tengok kiri kanan. Wajah dia berubah terus. Lari. Aku tak tunggu. Terus bangun, lari ikut dia. Sepenuh tenaga. Belakang aku, bunyi tanah pecah satu-satu. Dan suara, bukan satu, ramai. Turun. Ikut kami. Jangan tinggal. Aku hampir jatuh beberapa kali. Tapi Pak Teh tarik aku kuat. Kau jangan toleh belakang. Tapi Pak Teh, jangan. Kami terus lari sampai nafas aku rasa nak putus. Sampai akhirnya, kami keluar dari kawasan tu. Sampai ke jalan tanah merah tempat kereta. Aku terus jatuh terduduk. Peluh basah satu badan. Dia ikut tak? Pak Teh pandang belakang lama. Sunyi. Gelap. Tak ada apa. Tadi, dia tak keluar jauh, Pak Teh cakap perlahan. Tempat dia bawah tanah tu. Aku cuba tarik nafas, tenangkan diri. Tapi kepala aku masih dengar suara tu. Turun. Pak Teh, dia akan datang lagi ke? Pak Teh tak jawab terus. Dia buka pintu kereta. Masuk. Aku ikut. Enjin hidup. Baru dia pandang aku. Dia takkan datang. Aku terus lega sikit. Tapi dia akan panggil. Aku terus diam. Kau dah terbuka dengan dia. Sejuk satu badan aku. Maksudnya, mulai malam ni, kalau kau dengar suara dari bawah, dia berhenti. Pandang aku tajam. Jangan jawab. Walau apapun jadi. Aku angguk perlahan. Tapi dalam hati, aku tahu, benda ni belum habis. Malam tu, masa aku baring atas katil, sunyi, gelap. Tiba-tiba, aku dengar sesuatu. Perlahan, jauh, tapi jelas. Dari bawah lantai rumah aku. Dan satu suara berbisik. Aku tunggu.